Okey, kalau 6,000 senang buat kira sikit lah. Padu dan syahdu kan. Alhamdulillah, selesai dah satu bab. Walaupun hari ni hari pekerja, sepatutnya kita semua cuti. Abang Kira datang untuk settlekan, bukan Abang Kira settlekan lah, ada kontraktor yang akan settlekan. Tapi dah settle dah. Ini lift kita. Ini adalah showroom yang baru kan dekat Jitra. InsyaAllah tak ada masalah apa. Lagi seminggu kita dah boleh run dah. Kita dah boleh masuk motor. Benda ni Abang Kira minta dekat Abang Kira punya bos sebab nak customer pasal selesa lah. Sebab kedai yang sekarang ni dia sempit. Jadi customer datang nak tengok motor tu tak selesa lah, tak selesa. Sebelah sana dan sebelah sini kita buat siap lah, aircon, lampu, kipas. Orang Jitra yang nak datang tengok motor boleh datang dekat showroom kita dekat Jitra, sebaris dengan Public Bank je. Ini tingkat atas lah. Lift dah siap lah. Sekarang ni motor terlalu banyak tau. Motor terlalu banyak, macam-macam motor, banyak sangat motor. Sekurang-kurangnya kita buat satu tempat yang selesa lah untuk customer kan. Sebab datang kedai sempit-sempit macam ni, nak tengok motor macam mana, duduk atas motor macam mana. Mungkin dekat bawah ni Abang Kira akan letak motosikal second hand. Datang pilih je nanti. Lepas tu kat atas kita akan letak motor-motor baru lah. Kita punya lokasi kedai, kalau tahu Pekan Jitra lama, itu dah CIMB Bank. CIMB Bank kata tahu yang ni kedai Kak Pah. Okey, kedai Kak Pah. Lepas tu sebelah sini sekolah. Sekolah Jitra. Okey, lepas tu itu ada Public Bank. Itu dah ada Public Bank. Jadi kedai kita dekat sini. Okey, kalau tengok ni signboard K-Store Kawasaki ni ada tulis KW Catback Motor. Kedai belakang sikit, tak berapa nak nampak lah sebab dia bukan tepi jalan kan. Kalau nak datang tu boleh search lah Public Bank Jitra ataupun CIMB Bank Jitra. Minggu depan dah boleh running dah. Motor ada, tepat je tak ada sekarang ni. Untuk orang Jitra beli motor lepas ni, apa tak perlu pergi jauh-jauh dah. Macam ni Abang Kira ada basuh CBR 650. Tak basuh apa semua tadi ni, tinggal nak polish je nanti ni. Kita nak letak kat dalam kedai untuk display lah. 650cc lah. Mileage tak silap Abang Kira baru 60k. Tahun Abang Kira tak sure, tak silap Abang Kira dalam 2017 2018 macam tu lah. Ini pun kita nak jual lah. Ini untuk orang yang tak ada sedik gaji boleh beli. Deposit dia baru 5,500. Kalau 6,000 senang buat kira sikit lah. Padu dan syahdu kan. Jadi kalau ada orang yang nak motor CBR ni boleh datang Jitra ataupun Roger Abang Kira. Jen okey. Kosmetik cun-cun lah tahun 2017. Cuma mungkin balik kena buat balik sprocket dengan rantai dia lah, sebab rantai dengan sprocket tua kan. Okey, jadi apa-apa pun orang Jitra boleh datang Jitra dah untuk tengok motor pada minggu depan. Apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.